Fikiran anda buntu? Boleh cuba teknik ini. Gangguan tidur, stres, sukar untuk membuat sesuatu keputusan? Ikut teknik ini. Ini dipanggil titik cakra third eyes. Ia berfungsi untuk mengaktifkan kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini penting untuk merembeskan hormon melatonin bagi keperluan tidur yang berkualiti. Bila kita dapat tidur yang berkualiti, kita boleh menyelesaikan masalah stres, masalah gangguan tidur, masalah kebuntuan dan tidak dapat membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Cara-cara untuk mengaktifkan kelenjar pineal dengan teknik urutan. Kita membuat urutan lawan jam di bahagian ini. 1 pusingan, 2 pusingan, lakukan sebanyak 9 pusingan. Untuk kesan yang memuaskan, lakukan teknik ini selama 7 hari. Berturut-turut 2 kali sehari, malam dan pagi. Ini teknik urutan secara tradisional. Jika kita beralih kepada cara moden, kita gunakan peranti Iterake. Kedua-dua teknik tadi dapat membantu memulihkan tahap kesihatan kita. Dan pastikan anda follow and like untuk mengetahui selanjutnya tentang tips-tips kesihatan.